Pernah tak anda terfikir macam mana pengembara zaman dulu ataupun juru ukur moden boleh tentukan arah dengan begitu tepat hanya dengan berpandukan peta? Nah, kuncinya terletak pada satu kemahiran asas yang akan kita dalami hari ini. Cara mengukur bearing grid. Okey, bayangkan anda tengah tengok peta. Macam mana anda nak beritahu kawan anda arah yang betul-betul tepat dari titik A ke titik B? Bukan sekadar cakap pergi ke arah sana atau lebih kurang ke timur laut, tapi satu arah yang jitu yang tak boleh disangkal lagi. Untuk menjawab soalan tu, kita kena faham dulu satu konsep penting yang dipanggil bearing grid. Inilah, boleh kata, asas kepada mana-mana navigasi peta yang tepat dan jitu. Senang cerita, bearing grid ni hanyalah satu nombor. Ia satu sudut yang kita ukur bermula dari arah utara. Lepas tu, kita pusing ikut arah jam terus menuju ke sasaran kita. Nombor inilah yang mengubah agak-agak menjadi tepat. Untuk mengukur bearing dengan betul, ada 3 peraturan emas yang kita tak boleh lupa. Pertama, titik permulaan kita sentiasa dari utara atau sifar darjah. Kedua, kita sentiasa mengukur ikut pusingan jam. Dan yang ketiga, jawapan akhir mestilah dalam unit darjah. Ingat 3 benda ni. InsyaAllah anda takkan sesat. Mudah kan? Okey, sebelum kita mula mengukur, jom kita lihat langkah pertama yang paling penting. Macam mana nak letakkan jangka sudut atau protractor anda dengan betul di atas peta. Kalau step ni salah, yang lain pun akan lari. Kuncinya mudah je dan ia sentiasa sama, tak kira apa pun sudutnya. Pastikan titik tengah jangka sudut anda tu betul-betul terletak di atas titik permulaan. Dan yang paling kritikal, pastikan garisan sifar darjahnya selari dan menghala tepat ke arah utara. Itu je. Jom kita cuba terus. Kita tengok macam mana ia berfungsi dengan contoh pertama kita, mengukur satu bearing yang nilainya kurang daripada 180 darjah. Okey, misi kita. Apakah bearing simpang 3 Pekanjabir dari stesen trigonometri Bukit Oh? Perkataan dari itu sangat-sangat penting tau sebab ia memberitahu kita yang titik permulaan atau titik rujukan kita ialah Bukit Oh. Prosesnya ada 5 langkah yang logik. Mula-mula, kita tandakan kedua-dua lokasi. Kemudian dekat titik permulaan kita, Bukit Oh, kita lukis garisan yang menunjuk ke utara. Ini akan jadi paksi kita. Lepas tu, kita sambungkan kedua-dua titik dengan satu garisan lurus, barulah kita letakkan jangka sudut. Dan akhir sekali, baca sudutnya ikut pusingan jam. Dan bila kita letak jangka sudut kita dengan betul, bermula dari utara dan bergerak ikut arah jam, sampailah ke garisan yang menyambungkan kedua-dua titik, kita pun dapatlah jawapannya. Bearingnya ialah 77 darjah. Tepat. Okey, itu tadi untuk sudut yang mudah. Tapi, macam mana pula kalau sasaran kita tu berada di sebelah belakang dengan sudut yang lebih besar daripada 180 darjah? Jom kita lihat kes yang lebih mencabar sikit ni. Kali ni, kita terbalikkan pula perjalanan kita. Kita nak cari bearing stesen trigonometri Bukit Oh dari simpang 3 Pekanjabir. Nampak tak? Sekarang titik rujukan kita dah bertukar, iaitu di Pekanjabir. Untuk sudut yang besar macam ni, sebenarnya ada 2 kaedah yang anda boleh gunakan. Nak guna yang mana satu? Ia bergantung pada jenis jangka sudut yang anda ada. Kaedah pertama, kalau anda guna jangka sudut yang biasa tu, yang separuh bulatan, anda kena terbalikkannya, ukur sudut dari garisan selatan dan kemudian tambah 180 darjah. Cara kedua pula, kalau anda bernasib baik ada jangka sudut yang bulatan penuh, kerja anda jadi lebih mudah. Anda cuma perlu ukur terus dari utara. Apapun, yang penting, kedua-dua cara akan bagi jawapan yang sama. Macam yang anda boleh lihat, tak kisahlah kita kira 180 tambah 78 ataupun kita ukur terus. Jawapan akhirnya tetap sama, takkan lari. Bearingnya ialah 258 darjah. Okey, kita dah belajar bagaimana nak buat. Tapi sekarang, mari kita rumuskan sekejap tentang kenapa kemahiran ini sebenarnya sangat penting. Inilah idea utamanya. Bearing ni memberi kita arah yang tepat, bukan sekadar anggaran. Ia menukarkan bahasa yang subjektif kepada nombor yang jitu, yang sangat penting untuk navigasi yang berjaya, sama ada di atas peta ataupun di dunia sebenar. Jadi, sama ada anda tengah merancang laluan untuk mendaki atau menyertai sukan orienteering ataupun sekadar nak cemerlang dalam kelas geografi, ini adalah satu kemahiran praktikal yang sangat-sangat berguna. Jadi, sekarang anda dah tahu cara nak cari arah yang tepat. Arah dah settle. Tapi, macam mana pula dengan mencari jarak yang tepat? Kami tinggalkan anda dengan persoalan itu untuk difikir-fikirkan.